Okey, kita hari ni mencari lagi mana rumah-rumah yang kita boleh bantu. Sebab bos saya, dia tak puas hati lagi. Dia nak lagi bantu orang susah-susah ni. Sebab dia kata apa tau, company kita memang nak untung. Tipu lah, tak ada company yang tak nak untung. Tapi daripada keuntungan tu, bos saya nak bagi balik kepada orang yang memerlukan, lebih memerlukan. Akak sini, Kak Nani Assalamualaikum. Cerita dia macam ni. Bos saya, dia ada satu hajat dia nak bantu orang susah. Company punya untung tu dia nak pas balik pada orang yang memerlukan. Mana yang kita boleh bantu, kita bantu. So kita punya idea, kita nak pergi buat dekor kat rumah dia. Contohlah satu area dinding dia tu kita hias. Lepas kita hias, tengok apa keperluan yang diperlukan, kita akan bagi sikit. Okay, sekarang kita nak ikut Kak Nani pergi lawat rumah golongan. Untuk saya tak pernah jumpa lagi. Nak tengok sebab Kak Nani dia orang kuat sini. So dia tahu siapa yang kita boleh bantu. Boleh je. Kita ambil. Tak dengar kena cakap kuat. Oh. Dia malu, dia nak angkatkan jari. Oh, tak apa. Kita kemaskan mana yang patut dulu. Siap. Dia tengah siap kan? Masih tengah siap. Dia malu main-main lagi. Oh. Dia segan. Tu dia sebut. Tu dia jadikan dia. Saya tengok. Ketika dia sehat. Oh, Mai. Sini, Mai. Dia sehat. Ni. Mai, masuk. Sana. Dulu waktu akak ni sihat, dia sangat aktif menjahit baju. Dia ambil upah dia, baju dia orang kampung kata semua baju dia lawa-lawa dia buat. Tapi bila makin berusia, makin dia tua, dia tak mampu dah. Tengok. Jangan akak. Kisah hidup dia betul lah. Dia. Boleh kak? Boleh tak? Boleh? Saya tolong. Menjaga. Oh, hati-hati. Alah, banyak sana kotor. Tak apa, saya okey je kak. Duduk sini pun boleh. Boleh. Hama. Okey, tak kenal Mak tidur kat sana. Oh. Jadi mungkin sini sakit dah, sini sakit. Tak boleh tak macam ni. Abang tolak ni lah, jadi sakit. Oh, tangan tu sakit. Oh, faham. Sakit. Saya kenakan diri dulu. Kuat dengar tapi tak jelas. Dengar kata-kata. Oh. Dengar tapi cuma dengar macam tu lah. Tak satu-satu tak dengar. Oh. Adik kan lantar. Akak kena bantu saya kak. Wak mah eneng impian dah umay ara api, ara lawo. Eneng pikiran umay ara api dah. Cantik-cantik ngono. Dengar tak paham mana. Umahnya nak cantik tak? Nak cantik tak rumah? Rumah nak cantik tak? Nak cantik tak rumahnya? Rumahnya nak cantik tak? Hari ni kita tukar plan. Kita tak nak dekor sebab dengan keadaan dia macam ni, kita bagi kemas rumah dia. Untuk kebersihan. Yes, kebersihan dia. Sebab itu lagi memerlukan. Okey, kita ada dah plan untuk buat rumah akak ni, tapi kita buat lain. Biasa kita buat dekor, tapi sebab akak ada masalah pendengaran, dia ada masalah penglihatan, so kalau kita buat dekor dia pun dia tak nampak sangat. So apa yang kita nak buat adalah hari ni pure kita kemaskan rumah dia semua. Kemaskan A to Z, kita kemaskan, kita pasang kapet baru apa semua. Tengok mana lagi yang kita boleh bantu, kita bantu. Alright, stay tune. Sikit barang-barang nak cuci yang aku dah apa ni. Ini nak pohon ni nak. Ini keras ni kan. Ya, kerasnya.
Okey. Mak. Okey, kita dah siapkan rumah awak Mak. Dah kemaskan dah. Kita buat sebaik yang boleh dengan pertolongan Kak Nani kita. Pantara kita ni. So, Alhamdulillah, mana yang kita mampu kita buat. Kita dah tukar kapet, kita dah bersihkan lantai dia apa semua. So, untuk projek hari ni, kita kemas dan sedikit dekor. Omah okey? Ini kancik dapat gigi ya semua. Lepas tu cik muka kepala. Tak apa Kak. So, Kak boleh tanya dia. Okey tak? Puas hati tak? Mama okey tak? Okey tak? Okey tak? Okey. Okey. Bagus. Bagus tak? Bagus tak? Tak apa. Bagus tak? Rumah ni cantik tak? Cantik? Bagus. Bagus. Bagus? Bagus. Gini. Jadi okey. So Abang pun suka dia ada rasa semangat sikit lah. Bila kita dah bila kita dah kemas macam ni. So dah kemas. So nanti insyaAllah kalau ada lagi rezeki kita akan datang sini lagi dan bagi lagi. Zoma punya cara senang je. Mana kita boleh bagi, kita bagi. Mana yang kita boleh bagi tenaga, kita bagi tenaga. Mana kita boleh bagi kewangan, kita bagi kewangan. So, jangan risau. Benda ni akan berjalan lagi. Kita akan cari lagi. Sebab kita sekarang dah ada superhero lah. Superhero Kak Nani kita. Dia akan tolong saya lagi cari kat mana lagi kita boleh bantu dia golongan-golongan macam ni. Alright, sampai situ saja. Ingat Deko, ingat Zoma. Baik. Baik. Baik.